So selamat pagi kita forever. Ini Ustaz tu kawan kita Kak Nur di awam. Okay. So Ustaz dia nak tanya sudah berapa lama dalam forever? Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Kami sekarang ni ada di Bangkok, transit di sini. Lebih kurang lagi setengah jam kami akan naik flight ke KLIA. Jadi saya dalam Forever Living lebih kurang ni adalah tahun yang ketiga. So saya bermula pada tahun 2017. Jadi 2017 kan? 16. 2016 kan? 2016. Ini tahun yang ketiga. Alhamdulillah dapat juga. Walaupun tu dalam Forever Living, maksudnya kita kena konsisten lah. Sama ada cepat ataupun lambat, insyaAllah boleh dapat, mesti boleh dapat. Okay. So sebelum ini Ustaz, sebelum jumpa Forever, pernah Ustaz berniaga ataupun apa kerja Ustaz sebelum ini? Pengalaman saya ni memang tak ada akademik lah. Kita mengaji sampai UPSR, lepas tu masuk pondok. Ngaji pondok lama lah, sampai lebih daripada 15 tahun. Lepas tu saya mengajar di tempat keluarga saya. Keluarga saya ada sekolah, ada tanah. So bapak saya buat sekolah tu. Pelajar kami ada 400 orang lebih. Dia merata-rata lah, Indonesia, Thailand, Kemboja, merata lah. Jadi saya mengajar kat situ lebih kurang dah 13 tahun. 13 tahun. Jadi alhamdulillah lah, dalam masa yang sama juga, biasalah ustaz-ustaz ni gaji tak banyak. Gaji satu bulan dalam 1,000, ada yang 800, ada yang 1,200, 1,100. Jadi tak banyak. Dengan keadaan ekonomi memang tak cukup lah. Jadi apa perlu kita buat? Yang tu kita kena libatkan diri dengan berniaga. Jadi dulu saya berniaga jual SIM card, berniaga jual jubah, jual tasbih, jual minyak wangi, jual madu, jual benda yang ada kaitan dengan amal lah. Contohnya solat kan. Jadi supaya benda tu kita boleh dapat dunia dan akhirat. Jadi tapi benda tu perniagaan tu hanya perniagaan biasa-biasa saja. Last kali saya pernah buka 2 stol ayam goreng tepi jalan. Buka 2 biji stol ayam goreng. Tapi tak untung macam mana pun. Lebih tak untung banyak pun. Tapi masa habis banyak. Masa dan letih. Sampai pukul 1 pun duk basuh periuk lagi. Kita dengan mengajak lagi, dengan berniaga lagi. Jadi benda tu agak penat. Jadi alhamdulillah satu hari tu nak jadi cerita Ustaz Din main daripada Terengganu. So dia nak jumpa kawan ustaz lain, nak jumpa saya. Tapi disebabkan kita ni ra'i tetamu, kita sambut tetamu kan. Jadi kita pun ikram tetamu, layan tetamu. Jadi rupanya daripada situ Allah dah bagi rezeki daripada kita. Jadi saya pun bermula dengan Forever Living. Masa tu saya tak ada duit. Bila Ustaz Din buat demo, kita ni ada sikit lah otak berniaga kan. Kita ada fikir berniaga. Bila buat demo tu kita nampak peluang ni best ni buat demo. Jadi kita pun bermula lah dengan demo tu. So Ustaz Din beritahu untuk VIP 1,500. So saya tak ada duit masa tu. Masa tu memang tak ada duit. Tapi saya rasa sayang untuk lepas peluang. Jadi tanya Ustaz Din, yang paling rendah berapa modal? Ustaz Din kata RM90. Okey, RM90 saya cari duit, saya join RM90. Jadi join RM90, asbab daripada RM90 tu terpaksa melancong. Terpaksa melancong. So kalau mula-mula Kak support tak? Tanya dah. Mula-mula sekali memang saya tak support lah. Sebab dah habis banyak modal kan buat peluang untuk berniaga. Jadinya saya macam malas nak support dah. Sebab dah banyak modal keluar. Lepas tu untung tak untung pun. Banyak rugi lah berniaga. Lepas tu lama-lama tu saya pergi rumah Ustaz Din lah. Wife Ustaz Din buat demo dekat saya. Lepas tu saya tengok macam seronok lah. Rasa macam memang magic lah. Demo aloe vera tu magic. Lepas tu saya sendirilah besoknya terus saya pergi start kereta. Saya buat demo dulu sebelum Ustaz Zul pergi buat demo kat online. Saya dululah buat. Buat dulu. Buat demo. Lepas tu hari-hari saya keluar lah. Ustaz Zul dia mengajar. Lepas tu hari-hari saya buat demo. Tu Ustaz Zul pun dia macam panas kot tengok saya hari-hari keluar. Dia pun berhenti terus mengajar. Lepas tu terus Ustaz Zul buat lah. Lepas tu saya jaga anak kat rumah lah dah bila Ustaz Zul dah mengajar. So sekarang dapat ini
rasa Sikit lah, ha. 6,000 USD ya, dengan pergi makan angin bukan pertama kali kan, Okay. sudah banyak kali ya. So apa perasaan anda untuk kawan baru kita? Boleh share, bagi semangat sikit. Rasa macam melancur ni dalam fikiran saya daripada dulu ni memang rasa macam tak pernah lah, rasa macam nak pergi overseas ni rasa macam jauh daripada fikiran saya lah. Macam kita ada orang susah kan, tak ada duit apa semua, tapi bila dah dapat daripada Forever Living ni, first percutian memang rasa free lah semua tu. Jadi rasa macam berbaloi lah buat Forever Living daripada bermodalkan RM90 tu kan, daripada duk halang-halang suami buat tu malah. Lepas tu rasa macam CBM ni rasa macam tak sangka lah rezeki Yalah, tu memang, datang. Tahniah. Memang tak sangka lah. Dah memang tak modal sangka lah. RM90. Ya, boleh sampai tahap macam ni juga. Betul. So bagi goal setting sikit, goal setting untuk tahun yang akan datang. InsyaAllah goal setting kami pada tahun ni, kami akan bawa 3 rangkaian kami CBM pada tahun ni. Dan insyaAllah kami nak fight F2D level 3 pada tahun ni juga, insyaAllah. Yes, you can. So mesti boleh punya. ending ya, so ini adalah forever. So we are forever. Terima kasih Tania. Thank you.